Assalamualaikum, selamat pagi. Ni rutin hari Senin. Setiap hari Senin saya di kebun. Ni Power saya baru sampai yang botol kedua. Sukatan untuk kebun saya ni tanam durian. Sukatan HQ bagi 5 ml 1 liter air. Tapi saya lebihkan. Untuk 20 liter saya guna 150 ml. Ini pokok durian saya, klon TK. Cara semburan dia, kita sembur dari pucuk dahan sampai ke tanah. Okey, kita boleh tengok dia punya hasil dari pemejaan ni. Sekarang ni saya memang guna foliar Power Grow je, saya tak guna yang lain sudah. Boleh tengok keadaan pucuk dia yang atas tu. Memang pucuk baru bulu-bulu naik. Cantiklah pokok ni bagi saya. Ni untuk area tanah dia. Kita tengok Clearing microbe pun dah membiak ni. Ada kesan-kesan lumut hijau ni. Dia punya batang utama pun ada lumut hijau tu. Saya nak kongsi sikit tentang pemajaan pokok durian ni. Saya ada ikut SOP dari HQ Power Grow. Pada setiap 1 bulan, setiap bulan saya akan bagi bajet organik untuk pokok ni. Kalau setiap 15 bulan saya akan bagi bajet 15-15 dalam sikit dalam 50 gram untuk satu pokok ni. Itulah gabungan antara foliar organik dengan baja kita tabur kat tanah ni. Tuan-tuan boleh cubalah. Kita cubalah bajet Power Grow pula. Okey, terima kasih.